syarikat baru masuk sale sikit, founder terus pergi swipe card syarikat, beli barang dapur, beli bayar pampers anak, tukar sport rim kereta. Ini penyakit bocor yang paling bahaya yang akan bunuh bisnes baru anda dari dalam. Okey, kalau anda masih campur duit bisnes dengan duit poket, berhenti sekarang dan save video ni untuk sebelum LHDN atau bank ketuk pintu rumah anda. Okey, kesilapan pertama, sindrom syarikat adalah aku. Dalam perakaunan, kita ada konsep entiti berasingan. Duit anda adalah duit anda, duit syarikat adalah duit syarikat. Bila anda layan akaun syarikat tu macam mesin ATM pribadi, akaun bisnes akan jadi cacah merebah dan tak tunjukkan prestasi yang sebenar. Kedua, anda sedang nempah maut bila diaudit oleh LHDN. Bila pegawai cukai periksa penyata bank syarikat dan jumpa transaksi beli tiket wayang atau bil elektrik rumah pribadi serta semua perbelanjaan tu tak boleh ditolak dari cukai, anda terpaksa bayar balik penalti yang tinggi dan cukai yang jauh lebih tinggi. Okay. Ketiga, jangan marah kalau bank reject permohonan loan syarikat. Pihak bank sangat pantang tengok bank statement yang penuh dengan transaksi pribadi merapu. Ia tunjukkan pengurusan kewangan yang sangat lemah dan risiko tinggi untuk diorang bagi pinjaman. Okay. Ubatnya mudah je, buka akaun semasa, current account khusus untuk bisnes. Kemudian tetapkan gaji bulan-bulan untuk diri anda sendiri sebagai pengarah atau pemilik. Okay, nak belanja sekarang kan? Okey, gunakan duit gaji tu. Jangan sentuh baki duit dalam syarikat. Okey. Disiplin kewangan adalah kunci bisnes bertahan lama. Nak belajar lebih banyak lagi strategi urus duit syarikat macam taraf korporat, okey, tukang butang follow sekarang dan jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.